Convenience store dekat Malaysia ni memang dah maju lah. Yang aku dah lama gila nak try, aku nampak kat TikTok, Joybean ni lah. Dia air soy milk. Selalu soy milk ni dia nampak kat pasar-pasar je. Aku nak grab satu cawan ni RM3 je murah. Lepas tu dia ada juga puding-puding ni ha. Ada strawberry, original, taro dengan coklat. Harga dia, oh ada promo lah. Untuk puding taro dengan sirap bandung RM3 je. Normal price dia RM3.50, so still murah. Comel gila dia punya packaging. Warna dia, dia punya size packaging, pocket size dia memang comel lah. Yang aku dah dapat lah, soy milk ni ha. Tengok, oh tengok, no preservative, imported soybeans dengan no colouring. So memang high grade punya soy milk lah kot ni. Aku dah pernah try dah yang strawberry original dengan coklat ni. Dia ada flavour baru, taro tu. So tak sabar gila nak try. Puding ni aku nak ambil yang sirap bandung tu, dah habis lah. Sebab yang tu best seller lah. Alah daripada jakit. Not bad ke lah soy milk dia. Dia bila korang minum dia rasa macam smooth, very light, creamy. Lepas tu dapat rasa lah dia memang from high quality punya soybean. Product of Malaysia, yang penting halal. Satu cawan ni tadi aku beli around RM3 je sebab dia ada promo sekarang. So memang murah. Murah dan sedap. Tengok jiggly guys. Yang ni aku try taro ni, dia very smooth dia. Tak terlalu manis lah. Yang puding ni dia soy base tau. So memang sedap gila. Kalau korang nak try soy milk dengan puding dari Joybean ni, korang boleh datang dekat mana-mana 7-Eleven, especially yang ada 7 Cafe.